Okay, hai. Hari ini Lina bawa lip motosikal ni pergi ke tapak perkhemahan di Serendang. So kalau korang tahu lip motosikal ni, EV elektrik ni, kereta elektrik ni boleh bawa pergi kawasan Bukit Bukau ataupun kawasan yang tidak rata jalannya. Okey ke tak? Jom kita tengok videonya. Okay, so ini adalah jalan masuk untuk ke tapak perkhemahan tu. So seperti yang anda tengok, jalan dia agak tidak mesra kereta kalau kereta biasa, kereta lowered. Tapi disebabkan lip motosikal ni adalah SUV, dia lebih stabil lah dan juga lebih macam mudah untuk naik. Walaupun dia bukan 4-wheel drive. Dia dilengkapi dengan kamera 360. So untuk kawasan-kawasan yang mungkin agak sempit atau agak susah untuk nak dilalui, kita boleh tengoklah berdasarkan kamera 360. Okey, untuk lip motosikal juga lebih menarik lagi kalau anda pergi dekat sistem euforia dia. So pergi dekat bahagian setting, pilih senario, lepas tu boleh pilih cam mode. So bila anda buat cam mode ni, tutup pintu dahulu. So kita boleh tekan enter dan dia akan activate mode cam. Sekarang ni Lina dah rebahkan semua tempat duduk dan dah pasang pelapik ni untuk tempat tidur. So kalau korang nak tahu, pelapik ni saiz dia adalah 140 kali 170 cm. So panjang untuk tempat duduk ni daripada hujung sampai ke sini adalah 170 cm. Dan lebar dia lebih kurang, kalau ada lebih sikit mungkin 130 cm. So untuk dua orang atau seorang yang badan besar sikit mungkin boleh duduk dekat tempat sini untuk lebih selesa. Dan dua lagi boleh duduk di bahagian depan untuk tidur. So waktu cam mode ni juga, kalau korang nak tahu, aircon masih lagi dipasang. So dia akan still mendinginkan ruang kereta ni. Ataupun kalau korang nak turunkan tingkap, korang boleh turunkan. Okay, untuk lip motosikal ni, buat masa ni dia tak ada lagi Apple CarPlay dengan Android Auto yang boleh dipasang secara terbina. So untuk guna, masih korang boleh guna wire ataupun just guna apa yang ada dalam sistem dia lah. Ini adalah skrin utama dia. So untuk sebarang macam adjustment, sama ada untuk door, untuk window, untuk charging, untuk driving, ada semua dekat bahagian skrin ni lah. So untuk drive mode dia ada 4, 3 yang kita boleh guna sama ada Eco, Comfort, Sport, ataupun kalau kita nak adjust based on kita punya cara sendiri. So waktu cam mode tu, kita boleh actually buka kita punya shield ni, sun shield ni. So kalau waktu malam nak tengok bintang ke, kita boleh tengok daripada kat sini. Untuk lip motosikal ni juga, untuk pemandu, ni semua ada pada skrin kedua, bukan skrin utama, skrin kedua. So berapa kita punya kelajuan, gear ada kat mana, gear kita untuk adjustment dekat tepi ni ada macam satu ni tombol, kita akan guna kat situ lah. Kita boleh tengok lah kita punya kilometer dah berapa jauh. Dan juga kalau kita aktifkan mana-mana kiri pintar macam ACC atau LCC ke dekat skrin ni juga. Okay, itu saja pengalaman Lina bawa lip motosikal ni jalan-jalan dekat tapak perkhemahan Kampung Kuri Retreat di Serendang. Kalau korang rasa videonya menarik, korang jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye!